Usahawan dan pelabur yang berjaya akan melalui satu fasa penting. Apabila projek selesai, bayaran diterima dan tunai masuk dalam jumlah yang besar. Soalan utama yang timbul, apa langkah seterusnya? Kalau nak tahu, kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan. Jika dibiarkan dalam akaun bank, nilai wang itu akan terus terhakis akibat inflasi. Jika dibelanjakan tanpa perancangan, keuntungan itu akan hilang begitu je. Sebab tu ramai yang pilih untuk tukarkan sebahagian daripada hasil keuntungan projek kepada aset fizikal seperti gold bar 250 gram keluaran public gold. Dengan harga sekarang iaitu sekitar RM158,000, gold bar 250 gram adalah pilihan tepat untuk lindungi nilai lebihan tunai dalam skala yang besar tu. Tak mudah dibelanjakan dan tak terjejas oleh turun naik sistem kewangan. Dan nilainya terbukti meningkat dalam jangka masa panjang. Public Gold menawarkan gold bar 250 gram ni dengan ketulinan 999.9, lengkap dengan sijil dan dijamin belian balik tanpa syarat rumit. Ini satu bentuk simpanan yang premium khas untuk mereka yang sudah capai tahap keuntungan yang serius. Simpan sebahagian hasil projek anda dalam bentuk emas fizikal adalah tanda disiplinkan kewangan. Ia juga strategi simpanan yang jauh lebih selamat berbanding hanya bergantung kepada simpanan tunai atau pelaburan yang tak stabil. Bagi yang berminat untuk membekukan sebahagian keuntungan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh klik link di bio Diana untuk daftar percuma dan Diana akan guide untuk step seterusnya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.